So video kali ni Uncle nak tengok apa yang best. Alright, kita tengok start daripada sini dulu. So kat sini kita ada face mask. Ush, ada muka Michael Jackson. Okay. Wah, ni muka siapa? Oh, Jackie Chan, Elon Musk. Yang ini K-pop ni. Siapa tahu boleh komen ni muka siapa K-pop. Daripada kejar, dia punya ayat, daripada kejar superstar jadilah superstar sendiri. Kita tengok sikit dalam ni ada apa. Dia random lah. Dia dapat macam-macam juga ni. Okay, tapi macam smart juga. Tapi kita tak tahu apa hadiah-hadiah kan. Okay, yang ni dah tengok kan. Yang ni kita tak payah review. Yang ni squishy pow. So Angkrasian ni pun menarik kalau kita main. Harga pun 50 sen je. Squishy pow ni dalam dia banyak je. Squishy pow menarik, kita boleh main. Yang ini tak menarik. Yang ni mungkin susah nak dapat. Yang ini apa ni? Spin the slime. Harga 50 sen juga. Tengok sikit dalam. Campur-campur juga. Tapi dia ada dalam dapat slime juga. And then kalau kat sini tempat ni banyak squishy lah guys. Banyak squishy. Yang ni squishy durian. Uish, menarik juga. Durian pun boleh buat squishy. Ni semua ada Musang King, Blackthorn, ada Monhlong. Kita tengok sikit. Tapi ni harga dia RM1. Tengok yang ni ada yang bulat besar. So maksudnya kalau bulat besar ni dapat squishy. Kalau yang ni dapat tempat ikat rambut. Kalau yang kecil ni sebab nampak ni bentuk ikat rambut. Okay, menarik. Lepas tu ni 3D printing ni, yang ni harga dia RM1. Tapi tak menarik sangat kan, sebab dia mungkin kecil benda ni. Yang ni menarik, slime. Okay, sebab nak dapat slime, okay, memang orang kata susah lah. Yang ni glow in the dark. Glow in the dark maksudnya kan, kalau slime ni malam dia boleh ada cahaya, nampak So dia kena collect lah. Ada gambar hantu, gambar tiger, gambar obo-obo, penyu, slime. Ini 50 sen ni pun boleh main. Yang ni kita dah review, dah dapat tu hari, ingat tak? Yang ni pun